generasi kita akan rosak apabila ada anasir-anasir yang tidak sepatutnya membisik-bisikkan atau melakukan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak-anak kita. Kita alhamdulillah, kalau kita mungkin kita boleh berfikir, tapi anak-anak muda macam mana? Anak muda kita ajak kepada melakukan perkara-perkara yang tak baik, perkara-perkara yang negatif. Maka ini amat malam tuan-tuan, jagalah agar kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah SWT. Dapat kita kekalkan dengan bersyukur banyak-banyak. Syukurlah Allah bagi kita kenikmatan banyak. Kadang-kadang Allah tarik itu alhamdulillah, tak apalah, sebelum ni kita dah dapat dah 20 tahun, 30 tahun kita dah sihat dah. Tuhan tarik sekejap 5 tahun kita sakit, tak apalah, adil lah tu. 30 tahun dah sihat, 30 tahun kita dah dapat projek dah. Sekali kita masuk tu tak dapat, kita dah nak rawat dah. Cukup dah tu, syukurlah. Sebelum ni dah dapat, dah kaya dah, kereta dah ada 3-4 dah, rumah dah besar dah. Tiba-tiba tak dapat, kita dah marah, kita dah kufur, kita dah nak rawat. Ini kata manusia ni, hati dia cukup tak puas. Apa yang ada? Patutnya kita bersyukur. Sebelum yang kita dapat, Allah tentukan kita tak dapat. Cukuplah tu. Ya Allah Tuhanku, sebenarnya bukan rezeki aku, punya rezeki orang lain pula. Adalah hikmah Allah tak bagi. Janganlah kita marah. Kalau kita marah, bermakna kita marah pada ketentuan Allah. Kerana yang menentukan itu Allah. Kita lobby lah, projek lah, itulah ini, tiba-tiba tak dapat. Yang menentukan siapa tuan-tuan? Allah. Selama ni kita dah dapat dah. Allah bagi macam-macam. Alhamdulillah, syukurlah. Allah dah bagi aku ni Pak. Allah Akbar, terima kasih Allah dapat keselesaan hidup dan sebagainya. Tiba-tiba kita masuk lagi tak dapat, kita dah marah dengan Allah. Inilah kita. Janganlah begitu. Walaupun pada zahirnya kita marah pada manusia, sebenarnya kita marah pada Allah. Ini wajib kita akur, wajib kita faham tentang ketentuan Allah. Maka dalam bulan Ramadan pertengahan ni, banyak-banyak kita minta syukur kepada Allah. Allah bagi kita nafas, bagi kita segala-galanya hidup sampai sekarang ni. Nak raya tak lama lagi pun dapat. Beli baju raya dapat, berjalan dapat, menziarahi saudara-saudara dapat, balik kampung dapat. Apa lagi kita dapat, tuan? Apa lagi dalam pada hati kita yang merasa tertekan sangat? Allahu Akbar. Maka ambillah iktibar tuan-tuan daripada hadis baginda Rasulullah SAW yang saya sebut tadi. Saya tak nak baca atat lah. Kalau baca